6 bulan 3 2026. Hujan lebat. Nah ni pukul 6.35, hujan lebat di Sungai Petani. Kalau motor yang nak guna lorong kecemasan sebab kereta banyak boleh guna. Tapi kita tengok depan tu ada nampak motor, kena motor. Jadi kita tahu depan tu lorong kecemasan clear. Boleh nak guna. Tapi tak payahlah guna lama-lama. Kalau jalan dah tak jam, dah lengang macam ni, ambil lorong kiri ataupun lorong kanan. Lagi selamat. Orang kecemasan tu nak guna masa kereta dengan motor, kereta yang lorong utama ni banyak. Sebab apa? Bila lorong kecemasan ni tengok, ni bawah jabatan. Banyak motor-motor, tengok, motor besar apa dah. Lepas tu bawah jabatan pun tak kira. Jadi tak kena hujan. Jadi orang kecemasan ni kau boleh tak payah guna. Kalau jalan dah lengang macam ni, guna lorong besar, lorong kiri ataupun nak potong lorong kanan. Tu dah saya tak ada. Hujan ni, bel.